Mari kita pergi secara langsung ke kawasan Norway sekarang untuk mendengar Mark Rutte, Ketua NATO, yang mula bercakap mengenai operasi pakatan itu di negara tersebut. Namun, beliau mungkin akan ulas lanjut konflik Timur Tengah nanti. Tidak kira dari mana arah cabaran itu mungkin datang. Angkatan Tentera bersedia beroperasi dalam keadaan ekstrim dan Code Response 26 meningkatkan kesiapsiagaan ke tahap lebih tinggi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua, tuan rumah kita, atas kepimpinan semasa latihan ini. Dengan bekerjasama, kita akan terus memastikan keselamatan dan perlindungan rakyat kita. Sekarang, saya serahkan mikrofon kepada Menteri Luar Negeri Norway. Silakan. Terima kasih, Mark. Inilah keselamatan di Arktik. Inilah NATO pada tahap terbaiknya. 32,000 askar 14 negara berlatih bersama dalam persekitaran Arktik, darat, udara, laut, operasi gabungan menunjukkan keupayaan kita untuk merancang dan melaksanakan misi yang kompleks. Kami gembira melihat rakan dan sekutu kami bekerjasama dengan kami dalam latihan ini. Tori dan saya berbangga menerima Setiausaha Agung, menerima anda, Mark, untuk melihat apa yang kami lakukan di sini. Norway telah lama berusaha untuk memperkukuhkan Arktik dalam NATO dan kami gembira perkara ini berlaku. Kini kami akui, kita hidup dalam persekitaran keselamatan paling dramatik sejak Perang Dunia Kedua. Inilah sebabnya NATO diwujudkan dan inilah sebabnya kami mengekalkannya sebagai keutamaan dalam perspektif keselamatan kami. Pada masa kini, kita menghadapi peperangan di Ukraine dan isu-isu yang semakin meningkat di tempat lain juga. Dengan tahap berjaga-jaga yang tinggi terhadap apa yang berlaku di sini, di kawasan kejiranan terdekat kita. Tetapi sangat baik untuk mengetahui bahawa daripada 8 negara Arktik, 7 daripadanya adalah anggota NATO. Jika seseorang ingin memperkukuhkan keupayaan untuk mempertahankan dan juga melindungi Arktik, hanya ada satu tempat yang unik untuk pergi, iaitu NATO. NATO telah membuktikan keselamatan dan keupayaannya di Arktik. Saya dengar dari ramai peserta Code Response ini dan lain-lain. Kelebihan utama berlatih di sini ialah jika anda boleh lakukannya di sini, anda boleh lakukannya di mana-mana. Ini benar-benar tempat yang hebat, bukan sahaja untuk operasi ketenteraan, tetapi juga untuk kelangsungan hidup dan kecekapan, menjaga anggota tentera sambil melakukannya. Jadi inilah salah satu sebab utama mengapa kami berada di sini. Saya gembira Mark Rutte, Setiausaha Agung, hadir di sini bersama 32,000 askar kita yang menjalani latihan penting di Finland dan lautan. Terima kasih. Terima kasih Setiausaha Agung, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan. Kini kita beri peluang kepada media Norway, penyiar NRK untuk bertanya soalan. Terima kasih. Hai Encik Rutte, pengukuhan ketenteraan Norway sedang berlaku dengan cukup pantas. Apa pendapat anda? Saya rasa Norway memang sedang melabur besar dalam keupayaan ketenteraannya. Anda semua jelas berhaluan untuk mencapai lebih banyak dalam beberapa tahun akan datang dan merupakan antara pemimpin NATO yang menyokong Ukraine. Dari segi perbelanjaan pertahanan, sayap timur, Arktik dan isu berkaitan, Norway kini menjadi peneraju. Anda bukanlah negara yang terbesar, tetapi anda menunjukkan prestasi melebihi purata. Dan itulah sebenarnya yang kami perlukan. Terima kasih, silakan TV2. Donald Trump amat kecewa dengan keengganan sekutu NATO menyertai usaha membuka semula Selat Hormuz. Beliau membayangkan Amerika Syarikat mungkin keluar dari pakatan itu. Bagaimana anda jawab isu ini? Adakah ia buat anda fikir semula peranan NATO di Timur Tengah? Baiklah, pertama sekali, izinkan saya tegaskan dan katakan bahawa apabila berkaitan dengan Iran dan risiko Iran memperoleh keupayaan nuklear atau peluru berpandu balistik, kami telah secara konsisten menyatakan sebagai NATO secara kolektif bahawa perkara itu tidak boleh berlaku. Oleh itu, sangat penting keupayaan peluru berpandu balistik dan nuklear dikurangkan dengan ketara. Saya telah berbincang dengan ramai sekutu mengenai Selat Hormuz dan kami bersetuju selat itu perlu dibuka semula. Dan apa yang saya tahu ialah sekutu-sekutu sedang bekerjasama, berbincang bagaimana untuk melakukannya, apakah cara terbaik untuk melaksanakannya. Mereka bekerjasama mencari jalan ke hadapan.
Terima kasih. Sekarang kita beralih ke Force Farage Forum. Hai Tuan Rutte, saya ingin tahu kepentingan latihan ini dengan semua negara sekutu berlatih bersama di kawasan yang tidak jauh dari Rusia. Iya, Ia sangat penting. Apabila kita melihat kepada Rusia dan melihat apa yang Rusia sedang lakukan sekarang di Ukraine. Mereka sedang berperang dan menentang Ukraine, manakala Ukraine berjuang dengan berani. Saya kagum dengan usaha rakyat Ukraine. Namun Rusia masih mampu mengekalkan pengeluaran asas industri pertahanan walaupun melakukan perkara tersebut. Mereka menggunakan 40% bajet negara untuk pertahanan bersamaan 10% pendapatan Rusia. Ini bukan untuk anjur perarakan di Moskow, tetapi untuk digunakan. Sekarang ia digunakan terhadap Ukraine. Dan kita tahu melalui sumber terbuka apa yang dikatakan oleh perkhidmatan risikan kita dan apa yang disebut oleh media dalam 12 hingga 18 bulan yang lalu. Bahawa kita perlu bersedia sekiranya Rusia benar-benar mencabar NATO. Ia mungkin berlaku pada tahun 27, 29 atau 31. Jadi kita perlu bersedia. Kami bersetuju membelanjakan 5% seperti dipersetujui, termasuk 3.5% untuk pertahanan pusat. Matlamatnya memastikan Ukraine kekal kuat dan fokus pada pengeluaran industri. Norway meningkatkan pengeluaran dan bekerjasama dengan rakan transatlantik di Eropah serta Amerika Syarikat. Kita dapat lihat banyak contoh perkara ini, termasuk latihan ini, tentang kemampuan Norway dan Pakatan. Oleh itu, saya percaya kita benar-benar perlu sentiasa berwaspada. Terima kasih. Soalan kepada Encik Rutte, para menteri juga boleh menjawab. Apakah peranan landasan kereta api untuk pengangkutan peralatan ketenteraan dalam konteks NATO? Perlukah Norway, Sweden dan Finland memiliki peralatan yang sama? Terima kasih. Baiklah, mobiliti ketenteraan untuk menggunakan istilah yang sedang popular adalah sangat penting. Jambatan bukan hanya perlu menampung kereta saya yang berusia 18 tahun, tetapi juga mesti mampu menampung kereta kebal jika perlu. Kita tahu terdapat banyak contoh di Eropah di mana kita perlu melakukan lebih banyak untuk memastikan jambatan-jambatan dapat menampung peralatan ketenteraan berat kita semasa waktu perang. Tetapi ia lebih daripada sekadar jambatan. Ia adalah keseluruhan isu logistik tentang bagaimana untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Jika anda melihat Norway secara terperinci, sebahagiannya mungkin sulit. Tetapi pada peta Norway, anda mudah menemui titik-titik di atasnya. Norway penting untuk memastikan jika bantuan tambahan diperlukan, ia akan melalui sana ke Eropah. Di negara saya, Belanda, Pelabuhan Rotterdam adalah satu contoh. Seperti yang diketahui umum, pelabuhan-pelabuhan Eropah yang lain juga adalah sangat penting. Mobiliti ketenteraan memainkan peranan yang sangat penting. Landasan kereta api kita juga memainkan peranan yang penting. Jadi kami sedang berusaha ke arah itu setiap hari. Kami lakukan ini bersama Norway, United Kingdom, Turki bekerjasama dengan Kesatuan Eropah. Bila melibatkan negara-negara Kesatuan Eropah, sudah tentu. EU juga bekerjasama dengan Norway, United Kingdom, Turki dan negara luar EU dalam satu usaha bersama. Pelaburan dan pengeluaran industri pertahanan serta tentera terlatih amat baik. Namun kita perlu bawa mereka ke lokasi diperlukan. Terima kasih. Menjawab soalan Nia Tromstedt, selama 70 tahun kita bersendirian di sidang kemuncak NATO. Finland dan Sweden sebelum ini hanyalah rakan dan kawan, bukan sekutu. Kini, sebagai sekutu, kita tidak lagi hanya memikirkan paksi utara selatan, tapi juga timur barat. Terdapat peluang besar untuk kerjasama ketenteraan dan keperluan baharu mobiliti ketenteraan. Di Nordine Orden, utara jauh, terdapat kerjasama antara Finland, Sweden dan Norway. Dan ini juga sesuatu yang sedang kami tunjukkan dengan latihan ini. Jadi kita dapat lihat bahawa ini telah mengukuhkan kedalaman strategik kita dan juga keupayaan kita untuk menggabungkan kekuatan yang sebelum ini tidak dapat digabungkan. Jadi anda tahu, melakukan latihan ini sekarang juga memberi kami peluang untuk menunjukkan perkara itu. Kita telah selesai rancangan ini, Nimrod, dan kini beralih ke sesi temu bual individu. NRK bersama Menteri Pertahanan, TV2 bersama Menteri Luar Negeri. Terima kasih.
Anda baru dengar secara langsung Mark Rutte, Setiausaha Agung Baharu NATO, bercakap dari Norway menjawab soalan tentang peranan strategik NATO di Arktik. Sebab itu, beliau di Norway hari ini. Terdapat juga soalan tentang Selat Hormuz. Bersama saya, Angela Diffley yang sedang mendengar isu ini. Angela, mari bincangkan Selat Hormuz. Soalan yang diajukan kepadanya mengenai perkara ini dan jawapannya tidak begitu jelas. Perlu ditekankan, Mark Rutte, beliau berkata. Kami sedang berbincang bersama tentang pembukaan semula selat itu, namun belum ada keputusan konkret. Ia tidak boleh jadi lebih samar lagi. Anda tahu, mereka sedang merangka satu pelan. Tugas Mark Rutte sudah tentu adalah untuk cuba memastikan Pakatan NATO ini kekal bersatu. Itulah tujuan dia di sana dan kini ia adalah tugas yang sangat sukar dan mencabar. Trump sudah tentu tidak berhenti mengkritik secara terbuka sekutu-sekutunya di Eropah dan Kanada dalam NATO kerana keengganan mereka yang berterusan dan sepenuhnya untuk membantunya membuka Selat Hormuz. Pihak Eropah dan juga Kanada semuanya menegaskan bahawa pertama sekali mereka tidak diajak berunding mengenai perkara ini terlebih dahulu. Mereka melihat NATO sebagai satu pakatan pertahanan. Amerika Syarikat tidak diserang tetapi memilih memulakan perang. Dari sudut pandangan Eropah, mereka sedang berhadapan pada masa ini dengan sebuah kuasa nuklear yang sebenar dan semasa. Berbanding dengan Iran yang mungkin sedang menuju menjadi kuasa nuklear berbahaya. Mereka telah nyatakan pendirian jelas. Trump berkata, saya sudah memberi amaran dan tahu mereka tidak akan membantu. Kita tidak memerlukan mereka, tetapi saya akan ingat. Dan mungkin anda tahu sikap jangka pendek Eropah ini bahawa anda telah menghina kami di Davos, bahawa anda tidak menjaga hubungan ini. Bahawa Eropah mungkin akan menyesalinya dengan amat sangat. Trump mungkin akan mengingati semuanya dan membiarkan perkara itu mempengaruhi pendiriannya terhadap Ukraine. Kita sudah pun melihat perkara ini berlaku. Dia memberi pengecualian 30 hari terhadap sekatan minyak Rusia menguntungkan Rusia. Sebenarnya semua perkara ini berkaitan. Presiden Zelensky segera bertindak tanpa bertanya. Kami boleh membantu. Kami ada pemintas anti-drone murah dan boleh bantu menggunakannya. Semua ini adalah satu campuran yang sangat mengelirukan. Anda tahu, Trump telah menuai hasil daripada pendiriannya terhadap sekutu-sekutu lain dalam NATO. Mereka enggan terlibat dalam perkara yang boleh jadi perang rumit. Matlamatnya tidak jelas, nampaknya ia boleh berakhir seperti mana perang di Iraq berakhir. Oleh itu, ada alasan kukuh mengapa semua ibu kota Eropah memutuskan bahawa membantu Amerika Syarikat bukan kepentingan negara mereka. Tetapi perkara-perkara ini saling berkaitan. Di Eropah, orang berharap semuanya akan pulih selepas Donald Trump berundur. Sukar mentafsir beliau dan motifnya. Pendiriannya sangat sukar untuk ditafsirkan sehingga mungkin idenya adalah kedua-dua pihak dalam pakatan itu akan tetap berpegang teguh. Dan apabila Donald Trump tidak lagi berada di sana, keadaan akan kelihatan sedikit lebih baik. Tetapi perang dengan Iran ini adalah satu lagi gambaran tentang ketegangan antara kerajaan Trump dan anggota NATO yang lain. Baiklah. Terima kasih atas pandangan anda, Angela.